kuman tu pun cerdik juga. Dia pun nak survive juga kan. So after some time dia dah learn how to survive. So kita punya penicillin tu doesn't work anymore. Jadi kan bayangkan situasi di mana lah kena jangkitan tu jangkitan yang ringan-ringan je tapi membawa kematian because tak ada disinfektan berkesan ataupun antibiotik yang berkesan. Masalah resisten sebenarnya, resisten ataupun kebal lah dalam kalangan kuman-kuman ni adalah sesuatu yang sangat serius sebenarnya. By 2050 dijangkakan kalau kita biarkan gunakan benda yang sama sahaja, dia akan menyebabkan kematian kepada 50 bilion manusia per year.